Ramai pasangan terkejut kerana terdapat banyak pilihan untuk mereka yang sedang mencuba untuk hamil. Ada pesakit yang memerlukan ovulation induction ataupun makan ubat untuk besarkan telur, kemudian boleh bersama mengikut waktu tertentu. Ada juga yang memerlukan IUI ataupun persemanian berhadas. Apakah yang anda perlukan? Ada pasangan yang memerlukan rawatan IVF untuk hamil. Contohnya mempunyai masalah sperma yang sangat rendah, kedua-dua tube falopionya tersumbat ataupun mempunyai stok telur yang rendah. Setiap pasangan mempunyai perjalanan kesuburan yang berbeza. Ada yang hanya perlu makan Clomid dan berjaya hamil. Ada yang memerlukan IVF sampai 2-3 kali baru boleh hamil. Tetapi di Sophia Fertility, kami mempunyai kepakaran dan kemahiran daripada segi teknologi untuk membantu anda hingga hamil. Percayalah pada proses rawatan kesuburan anda kerana setiap pasangan adalah berbeza. Yang penting anda teruskan berjuang dan jangan berputus asa. Marilah berjumpa kami Sophia Fertility Petaling Jaya untuk memulakan perjalanan kesuburan anda.